dah tu orang rambut merah dia semek tu anak kita. Duk Johor baru balik tu ni. Rambut merah, dak tutup kepala. Seketak pakai luar nak puang muha. Siapa gitu semua puing nampak. Mak jawab mana? Jawab mana? Pasien dengan learning. Ambil pelepasnya tu lepas atas muka mak. Anak mung kan? Ada pula mu jawab gitu. Kalau Allah tanya ni bukan anak mung. Mama ain bukan anak puamu yang musuh pakai luar ketak. Mama nak jawab gua ni depan Allah. Jawab gua ni Allah. Pasien learning. Jawab gitu. Ada pula jawab kita. Anak kita kan? Nah, mana boleh jawab pasien learning gitu? Katakan nak mung topik luar gini aku lepam. Masuklah mah. Aku tang kapok kek tak daya. Ke gua ni? Baru tu ayah. Ni ayah dak super ayah. Kan ayah gitu siapa kata gitu. Tengok saja. Habis kuat molek pakai luar ketak udah jenis aku tengok. Gitulah. Tapi anak boleh tubik. Bodoh punya ayah. Dah mu ayah kan wak tubik tukur. Mu tubik aku tang tukur. Pakai baju kurung, pakai tudung baru boleh tubik. Itu baru ayah. Ni tengok aja. Bukan ayah, spambok. Sungguh hatu jadi lagi. Nak jadi lagi. Ayah boleh kata gitu. Molek luar ketak udah jenis aku tengok. Ayah dah mu ayah. Kalau gerang boleh kata gitu. Mu ayah kan ada kuasa kan. Dia tak boleh tubik. Mu nak tubik keluar ketak tubik aku siap keluar ni. Aku bakar api yang. Muak main dengan aku baru tu ayah. Mak belum ketak luar. Ketak sungguh luar. Beli dana ke? Beli kat mak selat. Nak juga je. Nah. Balik rumah bising bangun kali pasang lagu kodok rapok. Pasang slow sikit. Tak pada dengar benda ni. Itu baru ayah. Ni tak dah kata apa. Slow sikit bisingnya pasang lagu gitulah. Ayah anak tak kan slow gitu. Kau kuat. Ayah, kalau kita suruh slow dia tak slow, kita ambil golok dapur, belah dua radio. Tu baru ayah nak kabar kemung. Hang. Slow kan. Pegang golok tangan. Nak. Diwak lambat khapa wisuti. TV dak tutup tengah aku tengah semayang lepo kok tikak. Kan hangat maiding 299. Baru dia takut. Nak dengar kita muter mari hujung kampung. Ayo balik. Tu. Baru hormat. Ni dak laku sikit. Batu je muda-mudi kau anyuk pasal apa? Pasal ibu bapa masyarakat dak kata, dak marah. Nak acu kita kata. Tengok budak puang tubik di balik kampung kita dengan rambut celup merah, celup kuning, tak pakai tudung, kita pakat kata. Baru dia jadi molek. Ni tengok saja. Gitulah. Cik kata, rambut kuning macam ke nyapu sapah aku gelih. Siapa depan ulak Allah, mari dua anak tubik lautan. Nah, dia pun naik taksi. Orang driver taksi kata lah, dah dia tengok dia orang hutang gini. Ha. 3 orang kata balik semula. Cukup pala terus. Nah, tu cara masyarakat mengubah. Batu Sayyidina Umar dia tegar cara gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar dia tegar cara gitu, dia kata tujuan nak suruh bimbing dia. Boleh. Cara gitu kita kena buat semula. Pakat tegar, pakat marah. Bukan kita nak kata saja. Ini, nah, baru dia terasa. Nah, tu cara nak mengubah masyarakat. Balik semula kepada hukum Islam.